Ladies, gentlemen, please come in. We are from Group Thailand. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan bercerita tentang pengenalan lontar peluru. Lontar peluru merupakan salah satu acara balapan dan padang dalam olahraga yang menguji kekuatan, teknik dan koordinasi pergerakan atlet. Acara ini melibatkan sebiji peluru besi dari kawasan bulatan dengan menggunakan satu tangan sahaja. Prestasi lontar peluru bukan sahaja dipengaruhi oleh kekuatan fizikal, malah bergantung kepada sudut lontaran dan kelajuan pelepasan yang sesuai bagi mencapai jarak paling maksimum. Sabar dulu. Sebelum kita belajar lontar peluru, kita kena pastikan dalam pengajaran lontar peluru, aspek keselamatan perlu diberikan keutamaan bagi mengelakkan kecederaan semasa latihan. Penguasaan teknik lontaran diajar secara berperingkat dengan persediaan iaitu kedudukan badan dan imbangan. Seterusnya, teknik pegangan peluru yang tepat akan membantu anda semua untuk memastikan kestabilan lontaran. Akhir sekali, fasa lontaran ataupun yang dipanggil pelepasan yang melibatkan pergerakan badan ataupun koordinasi. Sudut lontaran yang sesuai serta kelajuan yang tinggi akan menghasilkan lontaran yang berkesan dan selamat. Okay guys, sebelum kita nak mulakan dengan lebih lanjut tentang lontar peluru, mesti anda semua tak tahu lontar peluru ada berapa banyak fasa. Biar saya ceritakan. Lontar peluru ada 4 fasa yang patut kita ambil contoh. Yang pertama, preparation. Yang kedua, momentum building. Yang ketiga, delivery. Dan yang terakhir adalah recovery. Semua fasa-fasa ini memainkan peranan yang penting untuk menghasilkan lontaran yang jauh. Okey, kita akan teruskan kepada step-step yang seterusnya. Okey, let's go! Masa maju yang pertama dalam lontar peluru ataupun shot put adalah latihan cengkaman ataupun genggaman. Dalam asa maju latihan cengkaman ini terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah front throw, yang kedua adalah overhead throw. Untuk latihan cengkaman yang pertama iaitu front throw ataupun lontaran ke hadapan, ini dibuat dengan lontaran dari bawah. Pada mulanya, buka kedua-dua belah kaki seluas bahu dan tangan memegang peluru seperti ini dan bengkokkan kaki ataupun lutut, letak kedua-dua belah tangan di antara kedua-dua belah kaki dan ayunkan tangan dari bawah ke atas dan lepaskan peluru. Saya akan bagi contoh. Untuk latihan cengkaman yang kedua ialah overhead throw ataupun dalam bahasa Melayunya dipanggil sebagai lontaran melebihi aras kepala. Kita mulakan dengan buka kedua-dua belah kaki seluas bahu, tangan kedua-dua belah tangan memegang peluru seperti ini dan letakkan kedua-dua belah tangan yang di antara kedua-dua belah kaki. Bengkokkan lutut dan ayun tangan seperti ini. Untuk langkah kedua iaitu melontar ke hadapan. Let's go. Iaitu kaki kita perlu buka seluas bahu, kita punya lutut kita perlu bengkokkan. Dan apabila kita hendak lontar tu, kita perlu berdiri tegak ke hadapan dan kaki bahagian depan kita perlu tetap berada di atas permukaan tanah. Okey, saya telah mendapat momentum, boleh lepaskan ke hadapan. Mari kita ke langkah ketiga, front step. Pastikan badan berdiri tegak dan menghadap di kawasan balingan. Kaki dominan berada di belakang dan kaki non-dominan berada di hadapan. Ketiga, pastikan peluru berada di sisi leher dan siku berada dalam keadaan 90 darjah. Apabila hendak melontar, ayunkan sedikit tangan dan iringkan badan. Apabila sudah bersedia, lontar peluru di bahagian atas dan depan dan pastikan dengan lurus sepenuhnya dan berada dalam keadaan darjah 45. Yang keempat, foot front power position. Badan kita kena mencondong ke belakang. Pinggang dan bahu dipusing ke belakang. Kaki kanan menanggung sedikit berat badan dan kaki kiri buka sedikit untuk keseimbangan badan. Peluru kita akan letak di sisi leher. Dengan pindahan kuasa akan mula dari kaki kanan ke pinggang
ke bahu dan akhirnya di lengan. Kita akan pusing pinggang kita dan bahu ikuti. So seperti contoh. Okey, untuk step yang kelima iaitu glide. Okey. So pertama kita akan berdiri tegak dan menghadap arah yang bertentangan dengan arah lontaran. Selepas itu kita akan melakukan posisi bersedia untuk lontaran lah. Jadi untuk glide ni kita akan melakukan gerakan seperti ini. Okey. Dia macam ni sebanyak 3 kali. Jadi selepas kita dah buat 3 kali tu baru kita melakukan lontaran. So tujuan dia adalah untuk membantu dalam momentum building kita lah. Okey, so dia akan jadi macam ni ya. So kita pegang peluru kita macam step-step yang sebelum ni. Jadi di sebelah leher. Untuk langkah ke-6 iaitu full sequence ataupun release. So saya akan menunjukkan semua gabungannya. Untuk kedudukan permulaan, pelajar berdiri memegangi arah lontar peluru. Peluru diletakkan di bawah dagu atau sisi leher. Siku diangkat ke sisi dan lutut dibengkokkan sedikit. Berat badan di kaki belakang. Kedua, pergerakan melangkah. Kaki belakang menolak kuat, kaki hadapan melangkah ke tengah bulatan, badan kekal rendah dan seimbang. Peluru masih rapat di leher. Untuk kedudukan kuasa, kaki hadapan kukuh, pinggang menghadap ke depan, bahu masih ke belakang. Bagi fasa lontaran, pinggang pusing dahulu dengan menolak peluru ke atas dan bawah. Untuk imbangan akhir, badan ke depan, kaki bertukar untuk. Baiklah, sekarang saya akan terangkan peraturan lontar peluru dan lontaran batal apabila. Yang pertama, peluru tidak berada di leher sebelum lontaran. Yang kedua, atlet memijak atau menyentuh papan penahan. Yang ketiga, atlet keluar daripada bulatan sebelum peluru jatuh. Yang keempat, atlet keluar di bahagian hadapan bulatan. Yang kelima, lontaran keluar daripada sektor.